Ini adalah Taman Pahlawan Sungai Udang Melaka. Korang semua hati-hati sebab dia punya toke berselindung di sebalik ketayap. Duduk dekat dalam ni sebenarnya bukan toke dia. Toke dia tak ada pun dekat sini. Aku tak tanya dulu toke dia Melayu kita ke, toke dia siapa. Bila aku masuk je dekat kedai ni, aku rasa yakin sebab aku tengok pekerja dia semua pakai tudung. Lepas tu dia punya toke pakai ketayap. Aku pun order lah macam biasa. Aku set biryani daging tau. Set biryani daging Jadi waktu aku makan-makan tu, tiba-tiba toke dia agaknya dia kenal aku. Dia tegur aku. Aku borak dengan dia. Time aku borak tu dia bagi aku set talam kat sini tau. Mula aku pun tak nak, tapi bila dah sua-sua tu aku pun makan je lah. Dia nak belanja kan. Dekat set talam dia tu ada ayam, ada daging, ada kambing, lepas tu ada chicken chop. Okey, dia duduk depan aku je. Waktu aku borak dekat-dekat tu, aku dengar slang dia ni macam lain tau. Waktu ni aku dapat tangkap. Kau ada rakam? Yang boleh refill papadum, kuah semua boleh refill dengan acar. Ni semua boleh refill? Boleh refill. Nasi boleh refill? Nasi kalau setakat seorang makan boleh refill lah. Kalau setakat ramai bayar lah. Ni RM60? RM60. Murah Ya, dapat chicken chop, kambing, daging, ayam. Abang ni ke sini berapa tahun dah? Dia masa belakang ke sini. Habis? Abang orang mana? Aku duduk di sebelah. Habis abang suruh saya makan ni apa benda ni? Dah kau masuk kedai ni, aku serve, aku hantar, kau makan, kau bayar lah. Bukan macam tu. Itu toke je boleh suruh. Kau pakai apron ni, kau pakai apron. Ni kau pakai ketayap. Macam kau toke sini. Kau Dobby sebelah. Dobby tak payah pakai apron. Bangang. Aku nak toke. Kedai Dobby pergi pakai apron. Bodoh.